onwards. So bantuan awal persekolahan ini back to school ialah sumbangan bantuan kewangan untuk pelajar-pelajar daripada keluarga yang miskin, itu B40 lah. Dan di wilayah persekutuan yang permulaan ini ialah di Kuala Lumpur, tapi kita ada di Putrajaya dan Labuan nanti, insya-Allah. Dan sumbangan ini dapat membantu kurangkanlah tekanan atau bebanan kewangan keluarga lah. So kami telah membagi lebih kurang RM150. RM100 untuk PIBG untuk agihkan pada student untuk pakaian, co-curriculum, sukan dan fees mereka lah. Dan RM50 ialah untuk mereka iuran PIBG. Iuran PIBG ialah RM50 dan RM100 untuk pakaian dan peralatan. So itulah RM150. Kita akan arahkan mereka RM50 untuk fees, RM100 boleh guna pakai untuk pakaian, seragam, bukan seragam, untuk sukan. Untuk voucher. Tapi we are transferring cash money to sekolah melalui koperasi atau PIBG lah. Mereka beli daripada koperasi nanti. Oh, maksudnya barang-barang itu beli daripada koperasi. Koperasi sekolah. So at least all of them dapatlah rasa sikit. Okey, bagaimana pihak yayasan sendiri untuk monitor keluar masuknya? Oh ya, kita pastikan, kita pastikan. Perbelanjaan yang dibelanjakan. Kita monitor kewangan. Jadi kena hantar report pada kita. So dekat situ kita tahu berapa ramai yang student, berapa ramai dikeluarkan, semua dah ada dah, semua dah ada dah. This is the first one for 20 untuk next year punya lah. Sulung lah. First time lah. Tapi anggaran perancangan ada berapa kali akan dirancang? Sebab kita bekerjasama dengan pihak swasta juga, dengan DBKL, dan kita akan buat tengok sumbangan berapa ramai yang akan bagi pada kita lah. Kita bekerjasama. So at least but we know we will do it in Labuan, Putrajaya dengan KL. InsyaAllah saya doakanlah supaya mereka dapat memberi bantuan melalui Yayasan Wilayah. Sebenarnya untuk mereka boleh dapat tax free, sebab dia akan bayar cukai hujung tahun ni. So kalau boleh guna pakailah peluang ni untuk beri bantuan pada pelajar-pelajar di B40, di KL, Putrajaya dengan Labuan. So saya urge them to give through Yayasan Wilayah. Pemilihan tadi bagaimana pemilihan? Pemilihan melalui pendidikan, Jabatan Pendidikan melalui sekolah. Dia yang menentukan. Dia akan menentukan. Sebab mereka yang ada data-data dia. So no complain that kita pilih kasih ke apa, tak ada. Melalui sekolah. Mereka lebih arif. OKU tak dapat datang pun. Tapi tetap memang ada, memang ada.